Drama Khianat yang terpilih mengisahkan kehidupan Wahidah yang penuh tekanan dalam keluarga sendiri. Ayahnya seorang lelaki yang berkahwin lebih daripada satu, tetapi gagal menjalankan tanggungjawab sebagai suami dan bapa. Dia bergantung sepenuhnya kepada isteri pertama untuk menyara kehidupan, termasuk dirinya, anak-anak, malah keluarga daripada perkahwinan lain. Sikapnya yang pemarah menjadikan rumah tidak pernah aman. Jika tidak mendapat wang, dia akan mengamuk. Lebih parah, dia menggunakan agama untuk menakut-nakutkan keluarga, seolah-olah hanya dia yang benar dan sesiapa yang melawan akan menerima balasan buruk di akhirat. Wahidah membesar dalam keadaan trauma. Dia sendiri pernah menjadi mangsa pukul. Namun ibunya tetap bertahan walaupun disakiti kerana terlalu takut kehilangan peranan suami sebagai wali kepada anak perempuannya. Dalam masa yang sama, ibunya juga menanggung beban tambahan apabila perlu menjaga mak tiri Wahidah serta adik tirinya, sedangkan ayah Wahidah langsung tidak berusaha memperbaiki keadaan hidup mereka selepas diberhentikan kerja akibat kes rasuah. Melihat penderitaan itu, Wahidah cuba mencari jalan agar ibu bapanya berpisah kerana dia tidak sanggup melihat ibunya terus hidup dalam tekanan. Di luar lingkungan keluarga Wahidah, kisah lain berkembang di universiti. Ali dan Asmida sedang dilamun cinta. Hubungan mereka dipenuhi kenangan manis dan dianggap sebagai cinta sejati. Namun di sebalik itu, Ibu Ali sebenarnya mempunyai pilihan lain untuk anaknya. Dia lebih menyukai Wahidah, seorang gadis yang banyak membantu keluarga mereka ketika Ali berjauhan. Keprihatinan Wahidah membuatkan ibunya semakin yakin bahawa gadis itu lebih sesuai dijadikan menantu. Dalam masa yang sama, Asmida berada dalam situasi yang sukar. Fahim, seorang lelaki kaya dan berhati baik, telah lama menyimpan perasaan terhadapnya. Fahim bukan sahaja setia menunggu, malah keluarganya turut banyak membantu kehidupan Asmida, termasuk dalam hal kewangan dan pelajaran. Keadaan ini membuatkan Asmida serba salah untuk berterus terang tentang hubungannya dengan Ali. Apabila kedua-dua lelaki meluahkan hasrat untuk memperisterikannya, Asmida tidak jujur dengan Fahim dan terus membiarkan keadaan tergantung. Tetapi atas tekanan situasi terutamanya hampir dicabul Badri dan Ali yang pergi meninggalkannya, Asmida buat keputusan berkahwin dengan Fahim. Ali pergi meninggalkan Asmida kerana salah faham tentang Fahim dan anggap diri tidak layak bersaing dengan Fahim. Tambahan pula, ibunya berpesan agar Ali berkahwin dengan Wahidah sebelum ibunya ditidurkan yang merupakan salah satu prosedur rawatan perubatan penyakitnya. Ali berkahwin dengan Wahidah selari dengan kehendak ibunya. Ali tidak pasti sama ada dirinya menaruh perasaan cinta pada Wahidah, dia masih ingat pada Asmida. Tetapi berbeza dengan Wahidah, Ali ialah cinta pertamanya. Selepas 5 tahun berlalu, Wahidah menjalankan tanggungjawab sebagai isteri dengan penuh dedikasi. Dia bukan sahaja menjaga rumah tangga, malah membantu Ali dari segi kewangan apabila diperlukan. Ketika Ali menghadapi masalah dalam kerjaya sehingga digantung kerja, Wahidah tetap berdiri di sisinya, memberi semangat dan sokongan tanpa pernah merendahkannya. Mereka mempunyai seorang anak perempuan, Afia, yang mengalami kelewatan pertuturan. Wahidah pada awalnya mahu menjaga anak sendiri di rumah, memikirkan kos rawatan ibu mentua yang tinggi, namun akhirnya bersetuju menghantar Afia ke sekolah pendidikan khas selepas dipujuk Ali yang berjanji akan berusaha untuk keluarga mereka. Sementara itu, kehidupan Asmida bersama Fahim pula tidak sepenuhnya bahagia. Walaupun Fahim seorang suami yang baik dan tidak pernah mengabaikannya, tekanan daripada keluarga mentua semakin kuat, terutama berkaitan zuriat.
Asmida sering didesak untuk mendapatkan rawatan kesuburan, termasuk mencuba pelbagai kaedah dan menjalani IVF. Namun dia menolak dengan alasan tidak sanggup melalui proses tersebut. Hakikatnya, dia sendiri tidak bersedia untuk mempunyai anak dengan Fahim. Kerana hatinya masih terikat dengan masa lalu, Asmida sentiasa ingat kenangan terindah ketika menjadi kekasih Ali. Keadaan menjadi semakin rumit apabila Ali dan Asmida bertemu semula. Pertemuan itu membuka kembali perasaan lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Asmida mula mengungkit kisah dahulu, menyatakan kekecewaannya kerana ditinggalkan. Dalam masa yang sama, dia berdepan tekanan emosi daripada keluarga mentua dan kehidupan perkahwinannya yang tidak memenuhi jangkaan hatinya. Dari situ, hubungan mereka perlahan-lahan berubah. Asmida mula mencari alasan untuk bersama Ali, termasuk berkongsi masalah rumah tangga dan mendapatkan perhatian daripadanya. Ali pada awalnya cuba mengawal diri, tetapi semakin lama, semakin terperangkap dalam perasaan lama. Mereka mula keluar bersama secara sembunyi dan hubungan itu akhirnya melangkaui batas apabila mereka terlibat dalam hubungan sulit. Apa yang lebih membimbangkan, mereka tidak lagi berhati-hati. Mereka bermesraan di tempat terbuka, malah di hadapan Afia. Mereka menganggap Afia tidak mampu memahami situasi kerana masalah pertuturannya, sedangkan anak itu sebenarnya memerhati dan menyimpan segala yang berlaku. Perubahan sikap Ali mula disedari oleh Wahida. Layanan suaminya tidak lagi seperti dahulu, telefon mula dikunci dan tingkah lakunya semakin mencurigakan. Wahida cuba mendapatkan penjelasan secara baik, termasuk bertanya kepada Asmida tentang hubungan mereka, namun tidak mendapat jawapan yang jujur. Walaupun begitu, Wahida tidak terburu-buru. Dia memilih untuk mengumpul bukti sebelum bertindak. Kebenaran mula terbongkar apabila Afia menunjukkan gambar yang diambil memperlihatkan Ali dan Asmida berpegangan tangan. Dari situ, Wahida semakin yakin bahawa sesuatu yang serius sedang berlaku di belakangnya. Dia terus mengumpul lebih banyak bukti, termasuk perubahan rutin Ali dan tingkah lakunya. Dalam masa yang sama, hubungan Ali dan Asmida semakin berani, berjumpa di hotel, menghabiskan masa bersama dengan pelbagai alasan dan terus menipu pasangan masing-masing. Asmida juga semakin berani melawan Fahim, termasuk mempersoalkan hal kesuburan suaminya secara terbuka di hadapan keluarga. Fahim akhirnya menjalani pemeriksaan dan didapati mempunyai masalah kesuburan, satu perkara yang menambah tekanan dalam rumah tangga mereka. Konflik semakin memuncak apabila Asmida tidak lagi mampu menyesuaikan diri dengan kehidupannya bersama Fahim. Dia mula menunjukkan sikap tidak puas hati secara terbuka, termasuk cemburu yang tidak berasas dan tuduhan terhadap Fahim. Dalam masa yang sama, dia semakin bergantung kepada Ali sebagai tempat meluahkan perasaan. Wahida akhirnya mengambil langkah berani. Dengan bukti yang telah dikumpulkan, dia berdepan dengan Asmida dalam keadaan tenang tetapi tegas. Dia memberi amaran agar Asmida menjauhkan diri daripada suaminya dan tidak mengganggu rumah tangganya. Wahida juga menyatakan kesediaannya untuk mengambil tindakan undang-undang jika perkara itu berterusan. Asmida yang mengaku sanggup buat apa sahaja untuk bersama Ali, terdiam apabila Wahida mengugut akan beritahu Fahim jika hubungan masih diteruskan. Dalam masa yang sama, dia masih memberi ruang kepada Ali untuk berubah. Namun hubungan terlarang itu tidak terhenti. Ali dan Asmida terus berjumpa secara sembunyi, menggunakan pelbagai helah untuk menutup perbuatan mereka. Mereka semakin hanyut dalam hubungan tersebut tanpa memikirkan kesan terhadap orang lain, termasuk anak sendiri. Ali juga sering mengabaikan keluarga
sanggup bercuti bersama Asmida tanpa membawa telefon bimbit. Akibatnya bapa mentuanya meninggal dunia dan Ali tidak ada di sisi Wahidah ketika Wahidah memerlukan suami di sisinya. Hubungan Ali dan Wahidah sering berubah-ubah, ada ketika dingin dan ada ketika kembali mesra. Namun Ali akhirnya mula sedar bahawa hubungan sulitnya dengan Asmida mula memberi kesan negatif terhadap kerjayanya yang sedang meningkat. Dia berhasrat untuk menjauhkan diri dan menamatkan hubungan tersebut, tetapi hasrat itu terganggu apabila berlaku sesuatu yang tidak dijangka kepada Asmida. Keadaan menjadi semakin rumit apabila Asmida disahkan hamil walaupun mengambil pil perancang. Berita itu mengejutkan dirinya sendiri, manakala Ali pula mula panik dan cuba mengelak. Dia memilih untuk menjauh kerana takut kecurangan mereka terbongkar, malah enggan melakukan ujian DNA kerana tidak bersedia menghadapi kemungkinan bahawa anak itu adalah hasil hubungan mereka. Dalam masa yang sama, Fahim masih tidak mengetahui perkara sebenar dan terus melayan Asmida dengan baik, termasuk menjaganya ketika hamil. Asmida mula berasa serba salah, tetapi keadaan menjadi semakin kusut apabila tekanan emosi, rasa bersalah dan ketakutan bercampur dalam dirinya. Wahidah pula semakin hampir kepada kebenaran. Naluri sebagai isteri membuatkan dia yakin bahawa kehamilan itu berkait dengan suaminya. Dia mendesak agar Ali membuktikan dirinya tidak bersalah, termasuk melalui ujian DNA. Namun keengganan Ali hanya menguatkan syak wasangka. Ujian DNA berjaya dijalankan selepas Wahidah berjanji akan serahkan Ali kepada Asmida jika terbukti anak dalam kandungan Asmida ialah anak Ali. Ujian DNA membuktikan anak dalam perut Asmida ialah anak Ali. Wahidah tidak menunaikan janjinya apabila Asmida mendesak dan menagih janji untuk serahkan Ali. Keadaan menjadi semakin tegang apabila Ali terlibat dalam insiden kebakaran sehingga mengalami kecederaan dan dimasukkan ke hospital. Pada masa yang sama, Asmida turut mengalami sakit perut dan dibawa oleh Fahim ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Tanpa diduga, kedua-dua mereka berada di tempat yang sama. Fahim yang mendapat tahu tentang keadaan Ali berniat untuk menziarahinya sebagai tanda prihatin. Namun, reaksi Asmida menunjukkan sebaliknya. Dia mula berasa tidak selesa dan berprasangka buruk terhadap suaminya sendiri. Dalam fikirannya, Fahim bukan sekadar ingin melawat Ali, sebaliknya dia mengesyaki ada niat lain, termasuk kemungkinan ingin mendekati Wahidah. Keadaan menjadi lebih sensitif apabila Fahim dilihat membantu Wahidah yang hampir pengsan. Tindakan itu sebenarnya lahir daripada rasa tanggungjawab sesama manusia, tetapi disalah tafsir oleh Asmida. Dia mula cemburu dan menuduh secara tidak berasas, sedangkan dialah yang sebenarnya mengkhianati perkahwinannya. Dalam masa yang sama, Fahim tetap berusaha menjaga hubungan baik antara kedua-dua keluarga. Dia tidak mahu konflik pribadi merosakkan hubungan kekeluargaan yang sedia ada. Lagipun, adik Fahim bakal berkahwin dengan adik ipar Ali. Namun, tanpa disedari, keadaan itu membuka ruang kepada lebih banyak salah faham. Asmida kemudian mula mempengaruhi fikiran Ali dengan menanam syak wasangka terhadap Wahidah. Dia mendakwa Wahidah tidak sebaik yang disangka dan mungkin menyembunyikan sesuatu. Tanpa usul periksa, Ali mula terpengaruh dan memandang isterinya dengan curiga. Tanpa pengetahuan mereka, Wahidah terdengar perbualan tersebut. Hatinya hancur apabila dirinya difitnah sedemikian rupa. Dalam keadaan emosi yang memuncak, Wahidah membuat keputusan untuk mendedahkan perkara sebenar kepada Fahim, bahawa anak yang dikandung Asmida bukan miliknya tetapi hasil hubungan terlarang antara Asmida dan Ali. Pendedahan itu menghancurkan hati Fahim. Selama ini dia setia menjaga Asmida tanpa mengetahui pengkhianatan yang berlaku di belakangnya. Apabila dia bersemuka dengan Asmida, penjelasan yang diberikan
tidak mampu meredakan kemarahannya. Asmida cuba menyalahkan tekanan daripada keluarga mentua yang mendesaknya untuk hamil, kononnya itu yang mendorongnya mencari ketenangan di luar. Namun, alasan itu langsung tidak dapat diterima. Ali pula bertindak sebaliknya. Dia menyalahkan Wahidah kerana membuka rahsia tersebut, bimbang perkara itu akan membawa kepada konflik yang lebih besar. Sikapnya jelas menunjukkan dia masih enggan mengakui kesalahan sendiri. Fahim yang berada dalam kemarahan hampir hilang kawalan, namun dia masih mampu menahan diri. Dia sedar tindakan melulu hanya akan memusnahkan dirinya. Walaupun kecewa, dia memilih untuk tidak bertindak terburu-buru. Dalam keadaan tertekan, Ali mula berasa takut apabila Fahim ingin mengambil tindakan terhadapnya. Dia kembali mencari Wahidah untuk mendapatkan bantuan, walaupun sebelum ini dialah yang mempersalahkan isterinya. Sikap ini menunjukkan betapa Ali tidak konsisten dan hanya bertindak mengikut kepentingan diri. Namun sesuatu yang tidak dijangka berlaku apabila Fahim memilih untuk menangguhkan tindakannya. Dia memberi ruang dan cuba mengawal keadaan walaupun hatinya masih terluka. Fahim tidak mahu Asmida terus mengganggu rumah tangga Wahidah dan Ali jika terus menceraikan Asmida. Wahidah tidak mampu bertahan segala pengorbanan dan kesabaran yang diberikan tidak membawa perubahan kepada Ali. Hubungan mereka menjadi semakin toksik dan dipenuhi penipuan. Wahidah membuat keputusan untuk memfailkan perceraian demi menjaga maruah dan ketenangan dirinya serta anaknya. Keputusan itu memberi tamparan hebat kepada Ali. Dia mula menyedari kemungkinan kehilangan segala yang dimilikinya. Dalam masa yang sama, dia cuba memujuk Wahidah agar kembali kepadanya. Namun, kepercayaannya sudah terlalu rapuh. Di pihak Fahim, walaupun mengetahui kebenaran yang pahit, dia masih memilih untuk tidak menceraikan Asmida. Namun kesabarannya semakin tercabar ketika Asmida masih berjumpa Ali tanpa pengetahuannya. Fahim mengambil langkah tegas dengan menetapkan satu syarat dalam rumah tangga mereka. Dia melafazkan taklid bahawa sekiranya Asmida bertemu dengan Ali tanpa pengetahuan dan izinnya, maka akan jatuh talak satu. Tindakan ini menunjukkan perubahan besar dalam diri Fahim daripada seorang yang terlalu bertolak ansur kepada seseorang yang mula menetapkan batas demi maruah dirinya. Dalam masa yang sama, hubungan antara Ali dan Asmida mula menunjukkan perubahan. Ali semakin tertekan dengan situasi yang berlaku, terutama apabila berdepan dengan risiko kehilangan Wahidah. Dia mula menjauhkan diri daripada Asmida dan memberi amaran agar wanita itu tidak lagi mencarinya, terutama dalam tempoh sensitif yang sedang mereka lalui. Asmida pula mula berada dalam keadaan terumbang-ambing. Dia berdepan realiti bahawa lelaki yang pernah menjadi tempat bergantung kini semakin menjauh, sedangkan dirinya masih terikat dalam perkahwinan yang penuh konflik. Selepas segala yang berlaku, Ali akhirnya mula sedar bahawa dia hampir kehilangan segalanya, terutama Wahidah. Ketakutan itu membuatkan dia berubah arah daripada seorang yang angkuh kepada seseorang yang terdesak untuk mendapatkan semula apa yang telah disia-siakannya. Ali mula merancang pelbagai cara untuk memujuk Wahidah agar kembali kepadanya. Dalam usahanya itu, dia sanggup menggunakan jalan yang paling dekat dengan hati Wahidah, ibunya sendiri. Ali meminta bantuan ibunya, Zaimah, dengan harapan Wahidah tidak akan tergamak menolak permintaan wanita yang telah dianggap seperti ibu kandungnya. Bagi Ali, itu adalah cara paling mudah untuk melembutkan hati bekas isterinya. Namun, tindakan itu tidak memberi kesan seperti yang diharapkan. Wahidah bukan sahaja tidak terharu, malah berasa kecewa.
Pada pandangannya, Ali sudah melampaui batas apabila sanggup melibatkan seorang ibu yang semakin uzur demi kepentingan sendiri. Bagi Wahidah, itu bukan tanda usaha yang ikhlas. Sebaliknya, bukti bahawa Ali masih tidak memahami erti tanggungjawab dan keikhlasan sebenar. Dalam masa yang sama, rumah tangga Fahim dan Asmidah akhirnya menemui noktahnya. Segala yang terbuku selama ini tidak lagi mampu dipertahankan. Perceraian mereka berlaku sebagai kemuncak kepada segala konflik, kekecewaan dan pengkhianatan yang telah lama berlarutan. Wahidah yang mengetahui perkara itu turut berasa simpati. Walaupun Asmidah pernah melukai hatinya, Wahidah tetap melihat perceraian itu sebagai satu kehilangan besar dalam hidup seorang wanita. Pada awalnya, Wahidah menyangka bahawa perpisahan antara Fahim dan Asmidah akan menghentikan gangguan daripada Ali yang tidak putus-putus memujuknya untuk rujuk semula. Namun sangkaannya meleset apabila dia mendapat tahu sesuatu yang mengejutkan daripada Nadia. Ali sebenarnya sudah tidak lagi ingin berjumpa dengan Asmidah. Kisah ini mencapai kemuncak apabila satu kejadian tidak diduga berlaku. Nadia panik apabila Asmidah tidak membuka pintu rumah, walaupun telah berkali-kali diketuk dan dipanggil. Rasa cemas memaksa Nadia menghubungi Fahim untuk mendapatkan bantuan, memandangkan Fahim masih mempunyai kunci rumah tersebut. Apabila Fahim tiba dan pintu dibuka, mereka dikejutkan dengan keadaan Asmidah yang terbaring tidak sedarkan diri dalam keadaan berlumuran darah. Kejadian itu menjadi detik yang paling menyayat hati apabila nyawa yang dikandungnya tidak dapat diselamatkan. Di hospital, Asmidah hanya mampu menangis meratapi nasib yang menimpanya. Kehilangan itu bukan sekadar kehilangan seorang anak, tetapi seolah-olah simbol kepada segala kesilapan dan pilihan yang telah dibuatnya sebelum ini. Walaupun pernah dikhianati, Wahidah tetap menunjukkan sisi kemanusiaannya. Dia hadir di sisi Asmidah bukan sebagai musuh, tetapi sebagai seorang wanita yang memahami kesakitan wanita lain. Sokongan yang diberikan Wahidah menjadi bukti bahawa luka yang paling dalam sekalipun tidak memadamkan nilai kemanusiaan dalam dirinya. Akhirnya, kisah ini membawa satu pengajaran yang jelas. Pengkhianatan tidak pernah membawa keuntungan kepada sesiapa. Apa yang bermula dengan keinginan dan emosi akhirnya berakhir dengan kehilangan, penyesalan dan kehancuran yang terpaksa ditanggung oleh semua pihak.